Mike Luffy ni kita cerita belum jumpa lah. Kita cerita kalau tengok dia kat skrin kan. Kelakar saya dia ni idola tu. Childhood aku tu. Kau tengok ke video dekat Australia tu? Tengok apa musola dia apa semua dengan Siti Awe kan. Lepas tu bila dah jumpa depan-depan, hang ni, shoot hang memang inspiration sia. Hang tahu dia kan bila jumpa kan, hang sekarang buat apa? Dia soalan dia short and sharp. Hang sekarang buat apa? Contoh waktu tu diving. Sampai bila hang nak buat diving? Tengok ada demand. Hang tahu tak kalau hang buat ni dia, lepas tu kita pula kira waktu tu menghormati dia macam pioneer kan. Betul lah, apa dia cakap semua betul. Apa yang dia cakap tu buat apa? Buat konten? Tak ada macam hang patut daripada hang go on bekerja dengan orang, hang buka sendiri, hang ajak lebih macam tu lah nasihat dia. Betul doh. Tapi bila dah lama dengan dia, aku rasa Mat ni dia seorang yang dia tanya tu pun dia nak baca kita, dan cari point. Dia cari point, dia juga dia orang yang bijak lah basically. Contoh sebab tu dia boleh berkawan dengan Keraming. Dan spesies yang rare lah. Dia spesies rare, dia different breed lah. Ada soalan yang pelik yang sampai aku ingat sampai sekarang. Cerita tanya aku pasal hantu. Apa soalan? Aku boleh nampak. Okay. Untuk certain situation atau apa-apa lah. Lepas tu dia tahulah aku macam boleh nampak apa semua kan. Lepas tu aku masuk bilik dia kan, duduk seorang tu kan. Macam store tu. Aku masuk, hang ada nampak perempuan tak? Perempuan sana? Tak nak, dalam ni ada. Dia terus tak ada, betul. Ya ke? Hang cakap boleh nampak. Biasa ada perempuan dalam ni, ada budak. Akbar 2 kali ni. Office dia tu. Betul macam tak ada, betul ya? Orang kata tak ada, tak apa. Tapi Jombel kata ada. Kan Jombel pun ni. Faham. Mungkin rezeki Jombel lah nampak. Rezeki aku belum lagi. Aduh. Dia tanya, paling seram hang pernah nampak apa? Hantu lah Mat. Hantu ni, jin ni dia berwajah macam-macam. Dan yang paling ketaranya, jin ni dia tak seindah dan semana yang kita nampak dalam filem lah. Dia lagi buruk daripada tu. Lepas tu dia aku macam jin lah dia macam tu lah macam. Dia macam random gila lah. Lepas tu contoh kalau hang jawab mana ada, lepas tu dia akan cakap ya ke hang. Kalau cakap ya, hang kuajak dia ada je point-point dia. Tapi cara dia bergaul dengan orang tu kan, Mat Luffy ni nampaklah yang dia bijak and dia cepat sikit lah pick up otak dia. Then dia boleh buat wordplay lah, apalah. Aku first kali aku join futsal. Lepas tu duduk makan dekat nasi lemak Warung Hana tu. Aku duduk sebelah dia, sebelah ni Hafizul. So aku tak kenal lagi time tu Hafizul. Hafizul Faiz. Esok hang mai office. Okay. Waktu tu PKP lagi. Aku tak tahu daripada Kota Warisan nak masuk cyber tekuk ada roadblock. Bantai ni demi nak dapat kerja ni, video editor. First interview lah. Masuk datang, jom ikut aku pergi Tamarin. Tak boleh dine in time tu. Ada satu kedai pokok dekat Tamarin. Yang kedai pokok tu. Kau nak masuk belakang ada kafe kan. Dia jual air, ada meja. Dia letak kunci kereta, prap. Nak kerja kan? Berapa gaji nak? Aku je dah blank. Sebelum tu tak borak pasal kerja tau. Sebelum tu borak pasal soalan dia tanya aku dalam kereta tu on the way pergi Tamarin lah. Hang kalau main game pagi ke malam? Petang ke malam? Main game malam amat. Petang keluar main bola. Cakap kedah dengan dia. Lepas tu dalam lift dia tanya juga, kalau hang pakai boot Nike ke Adidas? Aku macam tiba-tiba tau. Aku macam ini spesies rare. Dia macam tu. Dia tanya orang tu. Sebenarnya dia nak baca hang ni orang yang jenis macam mana. Contoh, hang lahir bulan berapa? Januari. Berapa? 10 Januari. Hang kalau ada kereta EV ke kereta petrol hang minat? Dia. Betul. Hang biasa tulis pen merah, pen biru. Pen biru, pen hitam. Dia soalan macam tu kan. Faham. Tapi aku rasa dia di mana dia tanya tu dia baca contoh.
Oh, budak ni lahir 10 Januari. Ya tu. So dia ni Capricorn. Oh, ya tu. Aku kadang sebab lepas kita jawab soalan mesti dia macam, oh, okey. Dia macam tu kan. Dia macam nak baca sikit. Okay. Contoh kalau macam hang prefer perempuan rambut pendek ke rambut panjang? Macam tu, rambut panjang. Bertudung macam. Aku last day dekat, bukan last day, aku dapat offer nak balik ke airport kan. Kerja last day dekat studio tu lah. Lepas tu, aku WhatsApp dia, Mat, ada kat office tak? Nak jumpa Ustaz? Awak, WhatsApp je lah. Aku nak jumpa orang ni. Tak tahu kat bawah kat mamak tu kot. Oh, WhatsApp je, nanti aku ni. Dia tekan aku suruh WhatsApp. Padahal nak call sebab aku nak cakap aku nak resign. Dapat offer kan. Resign ni, nak kena buat notice ke, buat surat ke. Tak payah. Bila last day? Cakap lah, last day, scan. Okay. Lepas tu dia masuk, dia buka pintu, tengok aku. Betul ya? Dia ramai-ramai kan? Ya. Sebelah aku, Atin apa semua. Pipah. Ni sebelah aku. Allah, Pikah. Apa dia? Pipah. Ni sebelah aku. Suha. Teha apa tu? Alah. Atikah. Tika tengok. Ni betul kan? Dia pergi depan, patah balik, cakap aku. Betul ya? Hendak berhenti ya? Lepas tu kita tengok. Mau berhenti ke? Hati dia, berhenti ke? Dia duduk kat pintu, dia dah tutup kat pintu, dia buka balik pintu. Hang tak mahu counter gaji ya? Aduh, ramai-ramai. Habis semua orang dengar. Fahmi apa semua dengar. Cakap, aduh, bongok lah. Cakap kan. Lepas tu semua dah macam, oh, okay, berhenti ke? Okay lah, boleh stay. Tak, dia punya random dengan straightforward tu terlalu straight sangat. Aku, aduh. Betul lah. Masa aku nak berhenti pun dia macam, betul. Hang berhenti. Lepas tu hang nak buat apa ni? TikTok. Berapa gaji TikTok kalau kau buat kan? Kalau macam tu elok hang berhenti. Aku pun kalau counter pun aku boleh bagi bayar ni je. Yalah. Tapi betul. Tapi kalau hang nak main balik, hang beritahu lah. Tapi aku tak akan offer hang yang counter tadi lah. Aku offer rendah sikit macam tu lah. Borak kan. Macam, direct hang tu. Very direct. Dia macam tak nak buang masa. Macam surat apa Mat? Tak payahlah, dah hang nak berhenti. Tapi ada bahan ni, hang hantar surat ke, hang tak hantar surat. Keputusan hang tetap sama kan? Itu juga soalan aku. Aku tanya ke surat ataupun notis. Hang nak bagi surat, tak bagi surat, tetap berhenti juga kan? Tak payah. Hang bagi tarikh